5 calon jodoh ni anda patut jauhi segera. Yang pertama, yang tak jelas hala tuju hidupnya. Hari ni dia cakap nak kahwin dengan kita, esok dia hilang tak ke mana. Lepas tu datang balik. Hidup dengan orang yang tak pasti arah ni, kita sendiri pun rasa fed up, kita rasa penat dengan hubungan tu. Yang kedua, kuat menipu walaupun perkara-perkara yang kecil. Kalau benda kecil pun dia boleh tipu, boleh buat-buat cerita. Apatah lagi bila dah kahwin nanti, mungkin banyak lagi perkara-perkara besar yang boleh dia tipu kita. Yang ketiga, panas baran dan juga tak pandai. Tak pandai nak kawal emosi dia. Cinta saja tak cukup untuk menghadap perangai yang suka meletup-letup ni. Yang keempat, yang tak hormat orang tua, yang tak hormat orang sekeliling dia. Cara dia layan orang sekeliling dia, mak ayah dia ke, adik-beradik dia ke, kawan-kawan dia ke, jiran-jiran dia ke, itu dah mencerminkan akhlak dia, betul tak? So, macam mana dia layan orang sekeliling dia, mungkin macam itulah yang dia akan layan kita nanti. Dan juga yang kelima, yang terakhir sekali, janganlah teruskan hubungan dengan orang yang tak mahu nak perbaiki diri. Betul, semua orang ada je kekurangan. Tapi kalau tak mahu berubah langsung, itu pilihan. Dan juga apa, kita tak wajib lah nak bertahan dengan orang macam tu, okey? Ingat, kadang-kadang jodoh ni bukan tentang apa yang kita suka. Bukan pilihan yang kita nak saja. Tapi siapa yang paling selamat untuk kita together, untuk bersama-sama menghadapi kehidupan di dunia ini. Anda dah ada calon ke belum? Kalau belum ada calon lagi, cepat berkenalan dengan ramai calon-calon kat dalam tiljannah.my. InsyaAllah kat situ ramai yang serius tau. Daftar sekarang tiljannah.my.